Assalamualaikum, selamat pagi. Kita hari ni 10 bulan 7. Kita cuti kerja. Kita nak pergi camping Darul Alam. Kita dah sampai dekat highway Suka ni. Baru je naik highway Suka kan, hala ke Kuala Kelawang, Darul Alam campsite. Hari ni kita ada berapa kemah? 4-5 kemah. Tak ingat. Kereta pack. Lepas tu ada baru punya ni atas. Kita baru pakai roof bag. Roof rack dengan penuh belakang. Apa pun tak nampak, tengok. Okay, nantikan kita punya video seterusnya lah. Okay, bye. Kita berhenti kejap dekat Kampung Cenah. Kampung Cenah ni cantik juga ni. Ini budak dua orang ni mabuk. Jalan macam ular, kiri kanan. Mabuk dia orang. First time mabuk. First time Syahir mabuk. Pak kita selalu lah. Pakcik ni kita tapau untuk makan tengah hari. Kita first time pakai rack. Beli lama dah, pakai untuk camping. Tengoklah kalau nak travel jauh, perlu barang banyak, kena jugalah pakai. Minta abang tolong tapau makan tengah hari. Dia tak masak camping ni. Cantik tak tu. Dah tapau makan tengah hari. Cantik tu. Rumah lama tapi depan je. Cantik lah. Okey, kita sambung perjalanan ke campsite Darul Alam campsite. Mari kita. Okey, kita alhamdulillah dah sampai campsite Darul Alam campsite. Jalan off-road sikit tapi okey lah. Mana nak turun barang tak tahu, tapi mungkin aku nampak daripada sini sebenarnya. Pusing turun barang ke bawah. Tak apa, kita tengok dulu macam mana. Aku cuti lama. Aku terpaksa rehat sekejap. Heart rate aku tinggi sampai 150 lebih. Jadi aku berehat kejap. Tapi dah banyak dah pasang. Tinggal sikit-sikit tapi kereta belum balik lah. Banyak dah pasang dah. Aku minta tolong adik ipar aku. Dia dah siap lah. Kemah dia dah siap lah sana. Ni banyak yang dah siap. Dia datang awal, aku datang lambat. Ni budak ni nak mandi dah, dia tak sabar. Budak tak pakai baju, nanti YouTube vlog. Allah. Okey. Kita set up dulu, nanti buat video seterusnya. Baik, terima. Okey, Assalamualaikum. Kita sambung video. Dah siap set up. Budak ni dah ngantuk lah ni. Lapar. Banyak lah. Dah pukul berapa lah? Dekat pukul 4 lah. 3.58 di hitam ni tangan aku. Tapi cuaca panas. Panas sikit lah. Tengok matahari. Ni keadaan dalam kemah. Belakang tak buka. Belakang ada orang. Jadi tak payah buka. Ni kemah Azwan. Itulah, duduk sini matahari lah. Silau. Panas. Kurang aku panas. Aku panas. Kemah aku dalam panas. Baterai tak pasang? Tak pasang. Tu ada dekat rocking chair tu. Tak pasang lagi, tak jadi. Kita ini ada 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu 6 tu. Coklat tu. Kakis, kala kakis bukan coklat. Dia je yang bukan hitam. Terpinggir. Tapi bukan, terpinggir dia yang pilih duduk situ. Ini
bukan pendatang baru, tapi ni anak Cik Jal tua hitam, semua dah lemah. Ini tidur lah. Aduh, penat benda sungai ni. Kira orang bujang lah ni, kira orang bujang. Sebab tu barang macam tu. Sepah sikit. Ni asal boleh, janji ada. Bilik air Singki, sungai bawah. Oh, ada lagi kosong. Sini kosong, sana kosong. Tak penuh lagi. Si hitam. Wei, Tambi. Ini apa? Hei. Ya Allah, hitamnya. Yang ni asyik baik putih. Kontra lah, tak cicak. Kalau dua-dua hitam, apa yang nampak kau? Nampak? Tu lah. Tu ada. Tidur. Meja macam kita. Yang ni lain sikit setup dia. Banyak betul barang. Ada kartun-kartun. Ini kalau aku ni denyut ni nak pasang. Yang ada ni pun dah penat dah. Banyak lagi kalau macam ni. Lagi tak boleh aku. Banyak main lampu ni, lampu. Semua lampu. Camping is my life. Okay, geng Godi. Ni pun Godi. Manggis. Dikucek ke pokok. Ni pun sama lebih kurang barang. Banyak betul. Sama lah. Nak kata ni lampu. Kartun-kartun. Lampu. Sama macam aku punya. Ayo. Ni bapak ni tadi, anak ni tadi sana tu. Bismillah. Satu lagi Kodi. Ni tak banyak. Bukan tak banyak. Banyak juga. Tak. Tak banyak lampu. Okey. Tak banyak barang, okey. Dua tu. Kalau aku pun pengsan nak pasang. Gila barang banyak. Lampu sesaja. Ni masak duduk IGT. Okey lah masak kat tepi ni. Tapi tu lah, nasib dia baik. Ada pokok. Jadi matahari tu tak kena kat dia petang-petang ni. Kalau tidak ni berdenyut ni panas ni. Okey, sebelah seterusnya. Pak dah habis makan ke? Dah kenyang ke? Dia datang tak settle lagi ni.
tak siap lagi. Ya Allah. Aku rasa ni antara pukul 6 pagi juga yang bergerak dari rumah. Ya. 6 suku. 6 suku daripada Kelana Jaya. Sekarang pukul 4:05 petang. Nampak. Kita macam-macam buat wak. Settlekan masak anak dulu. Ni barulah gadget mak bapak. Baru merasmikan ni. Aku kat sini kan. Bukan. Kau yang ada kaki dia kan? Bukan, dia ada lubang dia tu. Ya. Dia cari lubang yang sebenar dia. Baru merasmikan ni Allah. Allahu Akbar. Dia beli meja sambung-sambung. Nak nyambung ni susah, hamba. Senang tapi tak betul masuk. Allah. Asyik je jatuh je. Kena pelan-pelan. Dia mungkin tak boleh kena rakam kot. Bismillahirrahmanirrahim. Ni pun ada kartun lampu. Banyak kat lampu ni diorang ni. Kau tengok kat dalam banyak lampu. Aku tak pasang dia lagi. Aduh hai. Ni setup 4 beranak. Yang bagusnya dia ada sinki kat sini. Dia special. Dia ada sinki. Dia ada buah. Tak payah pakai sinki. Dia boleh sinki tu. Tapak dah. Dia menghadap orang juga. Sekejap kita tengok dalam. Wah, ni sofa baru. Sofa baru. Hari tu sofa dia meletup. Sofa baru. Over ni. Pump. Dia yang bagusnya kalau warna ni nampak terang. Kemah ni terang. Nampak luas. Ni 2 kemah ni attach. Ni satu sambung dengan sebelah. Dia jadi 2. Tengah ni dia boleh sambung. Tu bagus dia. Dia jadi besar. Nampak luas tak? Memang luas lah. Pun lampu banyak juga. Belum lagi ni, yes. Rumput mana dikutip dah. Kau jangan Perhiasan. rumput. Ya, Tak cantik kat sini. Lampu kat dalam beg lagi. Bunga ros mah Tak set tak lagi. Projektor tak pasang. Projektor malam ni tengok blue. Pon. Malam ni kita tengok pon. Okay. Umi rasa ini je. Dia masuk dekat dalam ni. Okay, kita balik rumah balik. Dah penat ni. Wah, sama dengan aku kumpeng. Wak kumpeng. Geng lah ni. Sebelah. Okey lah, kita sambung tengok di petang malam sikit. Okey. Bye. Okey, ini grup camping kita. Kita dah ada baju. Okey. Grup camping mengejut. Ada yang Johor, ada yang dari sini. Okey, ada ucapan apa-apa? Selamat maju jaya. Selamat hari raya. Happy camping. Dengar ke tu? Nampak gigi je lah dalam kamera. Happy GCM. Tu, bye-bye. Lain semua hitam dia pakai topi tak nampak muka. Gelap. Cahaya tak ada. Happy GCM. Okey. Okey, ni aktiviti malam kita dah lepas makan. Ni belakang kemah diorang ni. Macam ICT lah. Melampau nanti kita melawat. Ni mana Myanmar. Orang Myanmar. Aduh. Jarang tengok orang Myanmar pergi camping ni. Hari ni ada orang Myanmar camping. Entah apa benda dia nak masak ni. Apa benda? Ikan lokcing. Oh, itu beli Terengganu itu. Tu melawat sini dulu.
Ni geng-geng bujang. Geng-geng bujang, geng-geng bujang. Flashback. Bagi terang. Barulah terang. Kalah dah. Kalah ha? Oh, dia tutup ni, tak nak bagi nyamuk masuk. Mana ada nyamuk? Gelap. Engkau. Ni tandas dia ni cantik ah. Tapi sikit lah ni. Sebelah sini perempuan, sebelah sana lelaki. Dua je. Okay, kita tengok yang ni dulu. The second ICT. Apa benda nak buat ni? Sampah nak kutip-kutip tu sampah kat sana. Oh, iyalah. Susah. Tariklah, bawa pergi sini. Angkatlah tong sampah tu. Orang nak lalang. Sini lah, dah letak dah. Jatuh lah. Ui, bau kambing ni. Iyalah. Itu ha. Kita suruh sikit tengok. Kambing Alhamdulillah dah kenyang dah. Tak payah makan dah. Susah lah nak melintas kat sini. Tahu tak apa? Okay, kita masuk dari sana pusing. Banyak sangat barang. Dia ubat tu. Allah. Dari bawah ni je. Malah nak naik tangga situ tak ada tangga. Ui, wire tali. Okay, kita masuk dari celah. Tengok lampu sesaja. Belum apa-apa lagi dah ada Spiderman Wah. punya. Telur, sarang telur. Lalu. Ada durian. Ni durian pokok ni. Pokok atas ni durian ni. Ni. Tengok ni mainan lampu. Buat mainan pondok. Tapi itulah kalau hitam memang gelap sikit Kalau silver coating dia jadi terang. Banyak. Itulah. Lampu tak boleh. Dia dalam gambar dia ni kan. Dia jadi gelap. Kalau silver coating, Azwan, Tapi kalau dom silver coating dia kalau nak okey. buat gambar tadi boleh semua terangkan lampu. Ni semua lampu wam tu betul-betul. Penuh. Wah, ni ICT the second. The first ni ICT. Walaupun banyak lampu tapi tetap tak nampak muka. Biar aku suluh sikit. Baru terang. Lampu kuning je banyak. Hilang ni dah nak bocor sikit dah. Rambutan pokok sini ni. Besar-besar. Sini orang ni buat apa ni? Makan ke tidur? Tak tahu, senyap apa. Guys. Dekat YouTube Ni, suruh dia follow TikTok aku. Oh, okey. Heral Campus. Yang Lee Yusof tu bini aku punya. Aku Heral Campus. Okey, boleh follow. Tiap malam buat live. Yalah, tiap malam buat live. Sudi-sudi lah follow. Follow back. Okey, tengok sekali lagi. Okey. Gambar AI. Oh, dia sini kosong. Dia pakai lampu tu, lampu mata. Nampak banget lampu lori. Kenapa kau buat masak kat tepi? Tak ke depan? Nanti kena awning, tak ada awning. Oh ya. Ni saya buka pintu. Gelap lah teman kau. Ni kat lampu ni lah. Aduh, sangkut pula. Ni kalau malam, keadaan malam. Ni kira simple lah, tak banyak sangat barang. Tak ada barang. Tapi penuh juga. Itulah. Tak boleh buat banyak. Oh ni
Masak kerang bakar dengan siakap jaket lah. Makan nasi. Nasi. Hmm. Baik. Dah kenyang aku dah. Ni apa? Oh, ayam asam. Ayam. Oh, tu tadi strawberry tu. Strawberry fresh. Oh, pakai susu ni, susu kotak. Oh, ni lampu mahal ni. 800. Tapi tu lah, bila bungkus panjang sangat. Dia boleh tinggi lagi. Itulah, aku dah tengok lah. Dia terang. Bala ni tengok berapa jam ni. Berapa jam dia tahan, tak tahu. 2 jam. 2 tahan lagi lampu aku. 3 biji kemah buka waktu malam, steady. Ni keadaan suasana malam tengok terang juga. Tak payah torchlight. Nak pergi tandas ke, nak pergi jalan mana-mana. Budak ni main kat atas ni, kat taman. Ke taman kat atas sana tu. Dia orang main buat tu. Dengar suara je. Okay. Oh, ini silau. Lampu dah ni. Malam terang. Tengok blue kan. Tak ada internet. Projektor. Oh. Ni. Wah, ini memang gila barang banyak. Ni barang banyak ni. Sampai malam tak settle lagi, set up dia. Dah settle lah, dah settle. Settle dah. Santai Santai. Santai kawan. Hai, lampu dalam tutup pula. Oh, dah tukar. Aduh, patutlah aku rasa macam gelap. Aku pun nak buka torchlight. Dia baru tutup tadi. Baru lah nampak. Buka dulu. Tengok setup ni malam. Dari tepi tengok. Oh, terang. Wah, lampu meja ni lawa. Lampu meja ni cantik lah. Wah, kursi banyak tau. Oi, 4 je lah. Aku ingat tadi sana ada kursi. Ni special lah, Singki. Special. Harga lain. Oh, nampak. Dia nak buka. Tak payah nampak. Nampak ke? Nampak. Tengok gambar aku buat tadi tu. Oh, tak tengok lagi. Dalam grup tu, tekan link tu, lepas tu pilih gambar mana nak. Tekan je save. Nanti dia save automatik. Wah. Ini kalau pakai lampu yang ni pun dah cukup cantik lah lampu ni. Ini lampu first model. Lampu lama lah. Lampu lama. Yalah, ni dah terang dah ni. Dah cukup dah. Banyak tunggu yang apa ni, dia rosak-rosak baru baru. Wah, lampu ni. Lampu camping kecil ni. Ni cantik ni. Dulu nak beli ni tak jadi. Ini beli IGT dapat free. Oh. Dia camp bagi? Apa? Sini tu apa? Kembu. Oh, PJ21 bawah tu. Dia suka bagi free gift. Tak boleh dah. Ni lah tak pun tak ada wifi. Tak connect wifi pun? Itulah. Oh, boleh. Off on. Jadi simple. Dia tidur kat mana? Diorang tidur kat sini bentang. Dia nak tidur pakai sleeping bag. Oh, Dia nak pakai tilamah. Dia okey lah. boleh tu. Okay, ngam. Tak berjam. Baik. Ni tu ada bujang. Dan diorang tidur atas lantai. Okay, ni suara depan. Kebetulan lampu dia menyala. Nak slow kan orang marah. Mana pokok ni ada konsep juga tu. Okay, mari. Hotspot hotspot handphone. Oh, dia tak detect ke tu. Handphone ada je internet. Okay. Selesai tour kita malam ni. Kita balik kemah. Sedap bau kambing. Okey, selesai.
Ini keadaan atas. Aku naik atas ni deck. Deck ni. Ni surau. Ni buat surau kat atas. Nak semayang sini pun boleh. Ni dia sediakan tempat melepak. Mahal. Ada aquarium. Itu bawah. Di bawah. Boleh. Tu lobster bapak besar. Bawah. Tu ikan Bukan di lobster, bawah. udang galah. Udang galah. Baung. Orang tu cakap baung. Ikan kelah pun besar. Dua. Tu. Tu udang galah dia. Ni ikan yang dalam sungai. Ikan dalam Kat sungai bawah. bawah. Ni semua kebun tau. Kebun. Pokok durian. Pokok manggis ada. Tu CEO kat sana. Tengah duduk. Malah kacau. Biar dekat situ. Okay, kita turun bawah balik lah. Saja tengok budak ni tak apa buat tu jerit. Okey, baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Suasana pagi. Pukul 7 tadi dah bangun. Ni kita baru nak pusing-pusing tengok keadaan seketika kat sini. Kau jangan main tangga tu, jatuh dek. Jatuh dek. Kalau jatuh, nangis kau, balik lah. Super buat sarapan. Ni buat budak ni ambil buah. Jangan lap kat baju Banyak buah. Tengok ini pun sarapan Mak Saleh ni. Melayu. Okey. Kuih tiaw. Mais pinggan. Bukan mais cawan, mais pinggan. Ebok budak tu lah. Hijau muda, jangan. Ini pun Mak Saleh. Oh, mushroom soup. Iwan nak curi api. Ambil tu. Taca jatuh kau langgar. Ayo. Matilah budak tu. Kesian budak tu. Jalan pandang mana? Ada bang ikan bang? Oh, banyak kak. Sekali ikan kembung ni bang. Yang ni tidur lagi. Ini tak nampak. Tutup. Syok tidur, sejuk. Tak apa. Kau jangan ambil aku. Ni pun like biasa camping ni memang breakfast dia Mak Saleh breakfast dia. Oh, ni ada pancake lah. Ada madu tak? Sirap lah. Ada Nutella ada. Tu ada. Ni betul-betul English breakfast ni. Taklah, ada Melayu tak? Oh, ada Melayu tak Kita buffet. Nasi lemak. Kau serius lah nasi lemak? Pukul berapa kau masak nasi lemak? Tengah-tengah masak. Tak apa. Kalau lapar boleh datang sini makan nasi lemak. Aku spaghetti je tu. Aduh, kek perut lah. Jamban jap. Ni je tak masak lagi, tidur. Yang lain semua tengah masak. Ni pun masak spaghetti. Mak Saleh juga. Azwan pun masak. Mak Saleh juga spaghetti. Tapi dia berhenti kejap tu. Tadi dia berak.
Tapi dah siap ada punya sosnya. Mushroom soup dia. Tengok yang geng bujang ni masak apa. Jangan main kat tangga. Ya Allah. Baik. Tengok bujang dia masak apa. Ini masak Maggi je. This is orang bujang. Maggi. Stok Maggi. Oh ini sedap ni. Pak Ik kalau nampak suka ni. Memang favourite dia. Tengok buah banyak tu. Okeylah. Nanti kita sambung. Bincang tengah hari. Belum tengah hari gini. Ending dia sedap okeylah. Walaupun stok lama. Yang kita ada stok. Kalau orang kata stok apa dia buat? Menyasau. Rano sini tak barang. Kau minta lah janda yang nombor telefon kat laki aku tu. Tak bagi. Ya Dia tak bagi. Sudah. Ijaz bukan Rizal. Alamak kantoi. Aku dah cakap semalam dia sebut nama perempuan. Aku dah cakap. Dia tersalah sebut. Kejap lagi meletuplah perang. Oh, dia cakap marah-marah lah. Memang marah-marah lah. Ini Yop lah dia. Wah, budak-budak. Apa tak ada marah kata dia. Hei, jangan berlari. Rosak slipper. Aku nak aku punya. Itu kat apa Oh, itu bagi gaduh punca. jadi gaduh. Maksudnya dia ada value ke? Ada value bukan lagi nombor tu. Ya, dia pun nasi tambah. Mentang-mentang dia kena tadi. Bahan-bahan kau kan. Alah. Aku walaupun apa kau tanya orang rumah aku tak ada, perempuan tak ada. Apa Inari lah kau boleh percaya lah besok Betul lah aku kata itu. Besok lusa jangan. Tak Aku dah percayalah. akan datang. Tapi sekarang kau cakap kalau bini aku tak membohong lah. Jangan tolak. Dia kalau ada pun Dengar boleh percaya jangan. Sayang, jangan tolak. bunyian mungkin. Oi, jangan tolak. Betul lah macam cerita apa tu? Yang cakap dengan jin tu apa? Tengok cakap bunyi. Dia cakap dengan Jin dia siapa tak nama dia Dia lupa. pelakon tu. Ada Rizal. Bukan. Sultan. Dia memang boleh cakap dengan jin. Betul idol dia. Amin Ominian. Dia selalu sultan. Jadi madu kau kemudian. Kali 5 tahun tak balik. Siapa? Tengok dia kahwin late. Habis. Siapa bawa kereta aku ni? Kamu dah habis bayar. Dia bawa kereta main bayar ni. Memanglah kau dalam hutan betul golok. Santai dah tak nak pergi mandi main game TikTok mangga. Dia tengok apa? Ada mana pun. Kahwin lain. Lepas tu elok lah tu. Kita melepak. Kau bertali ni. Okay, hari ni atas platform tu ada orang Malam balik kelas ni. masuk lah hari ni. Sini keluar. Besok balik ni mesti sasau ni dengan parking kereta. Tengok kijang ada sebelah. Dulu sangat tu. Kita kalau motor hilang kita sedia 2 hari. Kalau bini Sebelah pun dah ada hilang orang. kita menyasar 2 tahun. Mati tak apa. Tengok terus Ina. Hilang 2 tahun. Masih lagi bincang. Dengan tulang ni. Aku hilang kau hilang 2 tahun, aku tinggal tulang dengan kulit. Kau datang kau balik, air tengok sokkan nasi. Lah tai aku. Macam Rosli. Rosli 2 kan? Kau tahu kan? Usuk rumah. Kan? Pipik lah. Itu cuma omong-omong kau. Dia macam cikgu sekolah sukan tu. Satu cikgu sekolah sukan. Ya.
Tapi jangan pegang penyapu kau. Sebab dia tengah rakam kan. Kali salah guna, salah uti belakang. Betul tengok orang kan. Saya datang sini untuk melatih korang kan. Cara berkemping. Tengok slipper pun tahu dah. Tengok slipper. Slipper kali purple sial. Slipper kali purple. Habislah Cik Jah Slipper kena curi kat masjid. Slipper curi kat masjid. Cik Jah kena troll lah. Cik Jah. Barang ribu-ribu, slipper masjid. Ni Cik Lin ni. Tak ada ni. Itu lagi dia balik jalan kaki masjid. Ya. Aduh Cik. Jaga campsite Tapi gaya tu ada kan. jaga campsite Bakal CEO. Dekat Tanjung Malan. Saya melatih kamper-kamper baru. Yes. So, tugas saya pantau. Betul. Tu je. Okey. Dah tak suruh follow pun. Dah semalam. Saya banyak-banyak follow. Share lah. Ha? Share. That screen. Siapa tahu. Cik Jah, cakap lah dengan abang ah. Bila lagi Johor? Besar masih tengok aku buat ikan. Cik Jah, Johor. Tengok kutipan rambutan pun dah banyak dah makan. Ui. Sedap Ini sesi makan tengah hari ni. Dah tengah hari ke? Kau berapa jam lah? Wah, sini. Masak apa tengah hari? Hari lah. Ui. Sendawan. Tu rumput tepi jalan ke? Rumput sini ni. Rumput ni kutip-kutip sikit. Bawa masuk situ. Ho. Asyik kari je Ya. Sini memang ada keturunan kari Ya, mamak. Oi, itu yang asyik Mamak. kari tu. Baik. Oh, sana pun tengah memotong-motong. Sana kejap. Potluck Sini, okey, sini tak masak. Belum lagi. Belum. Yang bujang tengah makan. Yang mujang Tengah makan. Yang sini rebus ayam je. masak apa tak tahu ni. Tom Sap. Thailand. Yang sini ayam goreng tepung. Oh, masak nasi ayam penyet. Aduh, kat situ. Aduh lah. Aduh, tidur bangun tak apa. Petai, tempe. Alah, ada lagu pula. Dah lagu jiran seberang je. Ni tak tahu masak apa. Aduh, sangkut. Petai juga. Ni semua hantu petai ni. Aduh. Oh, ikan juga. Mana? Wah, memang lah. Oh, ini. Oh, ini. Kari juga. Allahu Akbar. Ui, ini kari dia special. Kari udang. Geng-geng kari ni. Sana kari, sini kari. Wah, rambutan ni. Sama. Banyak rambutan. Buah banyak sangat. Ui, ini masih kat sini lagi. Hai. Kena gam lah situ. Cuaca mendung. Tom Sap. Bukan Tom Yum, Tom Sap. Tom Sap lain. Dia lain sikit rasa dia. Google tengok. Cuaca mendung sikit Tapi okey lah, alhamdulillah tak panas. Jangan hujan je. Mendung lah, angin sedap. Okey. Kita pergi potluck lah.
Serah-serah makanan. Kita melalui detik-detik cemas sementara disebabkan hujan. Mengalami situasi mendebarkan sebab hujan. Hujan sikit lah, kelang kabut sikit. Set up. Hujan je takut. Subhanallah, dari dulu Oyo, aku pakai oyo. tu sungai okey je. Oyo, Yang aku oyo. kalang kabut masa kat Pak Abu, aku pakai unta tu je kalang kabut. Ada aku beli kat laki kau. Kali kedua berkemah. Kita alhamdulillah dah belajar dari banyak pengalaman kena hujan. Tapi alhamdulillah dah tahu dah macam mana nak buat. Kalau tak turunkan side ni depan, kita tahu macam mana nak buat. Kita kena bawa pool ekstra. Nampak sini, pool satu untuk tahan kat sini. Dua, dia akan bertakung kat situ. Dua tempat ni akan bertakung air. Jadi bawa pool ekstra, standby untuk benda ni je kalau hujan. Jadi air tu akan keluar terus turun. Ni dia akan tengkuk sikit. Buat. Dia sangkut luar tak apa, tak ada masalah. Yang penting dalam, jangan roboh. Pernah roboh dah sekali, air bertakung penuh, tak perasan, boom, jatuh kemah ni. Berat air tak turun. Jadi daripada pengalaman tu kita dapat belajar serba sedikit setup dia. Cuma sekarang ni isu dia ini je lah, bahagian zip ni ada keluar air sikit. Tu pun sebab ni tak tegang. Jadi penutup atas tu, penutup bahagian zip tu, ada lalu air, dia masuk. Tu tak apa, kecil punya lah. Sebab janji selesa, nak masak pun selesa. Tak ada masalah fikir banjir ke, bocor ke, tak ada lah. Tak payah tolong dah. Tak payah, dia pun tak tahu je aku buat seorang. Kalau tidak dulu, berdua jadi cuak tu. First time pakai tu. Ni alhamdulillah dah okey. Okey. Ada banyak Okay. Kita ada kejadian yang tak dingin ni. Ada beruk. Oh, beruk tu tak boleh turun. Tangkap. Beruk. Yang panjang tak bunyi, yang bawah bunyi kenapa? Alah, kau ni. Kan? Dah yang kat Facebook dengan TikTok tu kan. Biasa macam boleh lompat. Dia lompat je aku jadikan dia beruk. Blup bawah tu. Kat bawah. 3 jam tidur cukup dah. Mana nak pijak lagi ni? Dia dah tak ada idea lah. Tak ada idea kat situ sangkut. Dia tersangkut kat situ dah. Tak ada dia. Ni apa kebut kat Mana sini? dia orang pakai slipper panjat pokok. Licin. Nah, Berdiri pijak tempat kau pegang tu. Dia kena pakai 2 jari ni. Tangan kiri tarik badan, kaki kanan terus pijak situ. Kita turun balik je. Aryan, kau turun Aryan. Aryan turun Aryan. Oh, yang ini semua tidur. Nak yang dahan ujung ni dia takut. Orang bujang. kau pergi ambil yang tu. Nak buat apa pisau? Kacau. Okay, hari ni kita tengah hari makan potluck. Menu tadi ni patutnya tadi nak makan kat bawah. Tiba-tiba hujan pula. Kau ambil Hujan lebat balik tadi dah berhenti. air dengar dia besar. Ni sekarang kita duduk kat surau ni. Bagi kebenaran kita berkumpul makan dekat sini. Jadi kita makan sekali lah hari ni, ramai kat sini. Okey. Hotel itu dah ada Nanti air. Dekat area patung tu. Dekat bahagian bawah. okeylah, kita berehat dulu lah. Okey, kita makan dulu. Kita dah lapar dah ni. Baik. Okey.
Amin. 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 Tinggal ambil dan cati. Okay, geng bujang. Geng bujang makan tengah hari. Makan tidur. Oh, masak sardin je. Cina. Aku ada tom sep nak. Pergi ambil Tasha. Dia macam tom yum. Habiskan. Daripada duduk makan sardin tu buat apa? Cakap dengan Kak Farah. Minta dia. Bawa periuk-periuk sekali. Oh, kita ada pengunjung baru. Sebelah Azwan. Sama kumpeng dengan aku. Kumpeng. Jadi total kat sini semua hitam. Orang bujang. Orang sepinggan. Ni anak mara. Ni nak belajar. Yang ni bapak budak ni. Tadi dia je. Bagus lah dia. Basuh pinggan. Aku bukan tak nak basuh. Dia Farah suka basuh pinggan. Aku nak basuh dia kata tak payah. Dia suka. Untung lah. Dia memang suka. Nah, basuh lah sekali tadi dia dapat basuh. Selebihnya dia yang basuh. Dia suka basuh. Kenyang lah Oh, habis licin buat. Mandi pula, mandi. Okay, ni suasana malam terakhir dekat campsite. Aku punya lampu ni putus, tiba-tiba jatuh lampu raya, dia jadi lampu tom yum lah. Mungkin macam tak masak lah malam ni, masak ke? Goreng karipak lah. Tak payah makan berat-berat lah. Badan pun dah berat. Tu lah, macam iklan kemah Cina tau. Masuk iklan macam contoh Ping22 tu. Lepas tu contoh kita nak beli kemah. Tu. Dia punya cahaya lampu betul-betul gila terang betul lampu tu. Malam ni mungkin tak banyak masak ke apa tau. Kurang. Taklah. Hari ni lampu semua buka maksimum. Nak habiskan bateri terus. Senang. Coba diorang ni masak apa? Bukan dah pakai kita tadi bang? Pakai lah, belum mandi. Itulah nak masak tu kenyang ni. Tadi makan dah lambat. Aku makan buah. Tadi baju lain. Buah. Ni tak tahu lah. Apa ni? Pig. Oblong. Kau belah. Ingat pig tadi. Manis betul lagi ni. Rotinya ada. Aku pakai roti gada ni lagi. Alamak. Apa? Pastilah. Ikutlah je dalam gambar tu nampak tu. Sekarang ni kemah tu memang kau. Apa lah. Guna lah. Meriah. Tak guna datang kemah. Malam ni kita tak boleh lepak sini lah aku ingat. Macam semalam. Kalau lepak sini, ini semua hilang ni. Semua dikemas. Dah ada sejarah aku dengan Azwan duduk lepak sampai pukul 4 pagi. Sampai 4 pagi diorang kemas. Nak balik ni pasal. Tak tahulah, aku belum decide lagi.
Tak tahu, belum decide lagi. Nanti aku decide. Nanti kejap lagi kita bincang. Kejap lagi kita bincang. Aku malah nak fikir lagi. Bincang apa Cik Jah? Ai? Bincang. Kita bincang apa tadi tu? Sana mungkin masak. Malah nak pergi. Tapi tak nampak orang. Tak masak kot. Ni pun tak masak. Malam terakhir besok kita nak pulang dah. Tadi hujan. Malam ni sejuk Tadi hujan 2 kali 3 kali hujan. Oh, meriah betul lah dengan lampu tau minyak. Hai, Zamir nak balik dah. Dia dah sedut angin kemah dia dah. Azwan, Zamir dah sedut angin. Dia nak balik dah. Okeylah, nantilah kita sambung. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang pukul 6.30 pagi. Tadi terakhir aku menyeluh dapat durian. Durian. Ada 4 biji. Sini 2. Sini 2. Besar agak. Cuaca berkabus. Kabus yang tak berapa tebal. Pagi ni pula aku tak sihat. Alamak, Faik dah berbunyi. Faik. Baru nak buat video. Dah. Hilang dah bunyi. Sekejap. Hop. Dekat tadi. Aku pergi atas orang atas tu ada orang lebih. Oh. Tu aku tengok Arman nangis. Wah, ni kuat bau durian dia ni. Malam tadi mi durian. Aku ingat ada buah gugur lain. Malam tadi dengar bunyi dung. Kuat betul bau. Kabus. Ni yang untungnya jadi morning person. Kalau yang bukan morning person ni dia sembang ni. Ada orang yang bukan morning person. Sembang je mana budak. Nak fly drone lah. Nak apalah. Tapi duduk dalam kemah buta. Ni lah. Tak bangun-bangun. Tengok. Terabur. Buta. Ya Allah, ni orang tua ni. Bukti. Orang tua ni bukti. Orang tua. Bukti kemas. Ui, bukti kemas Azwan. Bukti Azwan. Kemas. Oh Allah. Zamir pun mesti bangun kemas lah. Oh. Manggis ni suluh daripada bawah. Banyak betul masak. Boleh ambil sekarang ni. Kalau nak ambil sekarang ni. Tengah nampak buah warna purple. Betul kentut. Tak hilang je bau dia. Hilang betul lah. Oh, kedap udara betul. Kipas memang. Kipas tak buka. Ala bontot dia. Uish. Dia bau tu ikut bontot. Bau apa agak yang tadi tahi dia tu? Kentut dia tu. Bau tu ikut bontot. What the fish. Penuh lubang jamban tu. Itu yang tak tahan ratung kat sini. Dia tak potong lah kentut potong. Aku terus bawa diri aku ke atas tu. Penuh jamban. Barai-barai. Okeylah, aku nak ambil buah je lah. Kita pagi-pagi kait buah. Manggis. Dekat pukul 7 ni. Makan dulu. Tengok buah dia, isi dia.
Oh, putih kan. Oh. Oh. Baik oh. Boleh bawa balik ke? Kalau boleh bawa balik. Baik banyak. Sakit penting yang dulu. Alhamdulillah lepas banyak ambil manggis tadi, dah sarapan pagi. Jiran-jiran bagi nasi goreng, ni goreng nugget, buat roti telur. Ni budak dah bangun. Ni budak dah bangun makan. Tak sihat dah dia. Ni dah last dia ni. Dan nak aku popah buah durian. Buka buah durian. Yang ambil malam tadi dengan pagi tadi. Banyak ular ni. Buka lah. Buka Rian, buka. Makan. Buka semua habis kan. Tanya Arman, mana Arman? Nak makan tak? Mandi dah sungai dah. Alamak. Pergi makan. Oh Allah. Allahu Akbar. Aduh, terakam. Tali. Baik tak nangis. Nangis tambah Okay, baik. Okay, kita dah pukul 10 lebih dah ni. Sebab okay, kita dah kemah-kemah. Kita nantikan bunyi dia. Bus tu. berapa kali pula apa aku terkejut? Lama aku pulang 3 hari. Kami dah settle lah. Ni belum. Lepas ini dah kentut. Ni belum. Kentut salah. Settle sikit. Aku dah settle sikit. Okay. Baik. Okay, selesai kita berkemas di tapak aku. Zamir sana, Cik Jah, Cik Lin, Azwan sini. Masak hari tak ya? Betul, satu tu di sana. Okay, selesai. Oh, durian lagi. Okay, tunggu next trip kita bila tak tahu. Diorang plan 31 Ogos tapi diorang pergi 3 orang lah. Kita tak pergi lah. Okay lah. Sehingga kita berjumpa lagi. Faik, nak cakap apa? Sehingga berjumpa lagi. Hingga berjumpa lagi. Di lain siaran. Okay, bye. Bye cepat. Faik. Bye.